Pelakon dan penyanyi Safura memaklumkan bahawa hasil biopsi terhadap ketumbuhan pada bahagian skapula atau tulang belikat suaminya, pelakon Shahronizam Noor, menunjukkan ia merupakan kanser tahap 2. Menurut laporan harian Metro, Safura berkongsi perkembangan itu melalui satu kiriman suara di WhatsApp setelah mereka berdua pulang dari Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan keputusan makmal. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan semoga diberikan kesembuhan buat Shahronizam Noor. Assalamualaikum, hari ini kami balik dari hospital dan dah dapatlah biopsi daripada pembedahan itu. Shahronizam disahkan menghidap kanser tahap 2. Bagaimanapun, keadaan tulang dalam itu adalah tahap 3 yang ganas dan kemungkinan besar boleh tumbuh balik, dan disebabkan itu, dia perlu membuat rawatan radioterapi dulu. Shahronizam akan mula buat radioterapi pada akhir tahun ini sebanyak 33 kali dan selepas itu kita tengok keputusannya macam mana, jelasnya kepada portal tersebut. Terdahulu, Shahronizam sendiri pernah menyatakan bahawa dia bersedia menerima apa sahaja keputusan biopsi, termasuk jika ketumbuhan itu disahkan sebagai kanser. Dalam laporan sebelum ini, Shahronizam berkata dia tidak menolak ketentuan Allah dan bersedia menjalani rawatan radioterapi sekiranya perlu kerana setiap orang mempunyai ujian masing-masing. Benda dah jadi, rezeki kita dan bahagian kita. Saya terima apa yang sudah ditetapkan Allah kerana pengakhirannya, kita semua akan mati juga. Tetapi, selagi hidup kita ikhtiar dan berubat, katanya.